Kalau otai-otai pakai kereta dah lama mesti dah tahu kan. Tapi kalau yang first time buyer, rasanya ada yang belum tahu ni. Okey, untuk Alza ataupun kereta-kereta hatchback lah, Myvi, Ativa, Azia ataupun model-model kereta lain, dia ada wiper untuk belakang. Kalau wiper depan, kita nak buka macam gini, tarik ke bawah, betul tak? Tarik ke bawah. Saya tunjuk Okey, nak pancut air, tarik ni tuil ni ke arah kita, dia keluar air, betul? Untuk wiper belakang, ada yang tak tahu nak keluarkan air macam mana. So, nak buka dia macam gini, kita buka. Tu wiper belakang tu hidup, betul? Tu hidup tu. Okey. Nak keluarkan air macam mana nak keluarkan air dia? Okey. So, kalau yang tadi, yang wiper depan, kita untuk peluar lah, kita tarik ke arah kita, keluar air. Untuk nak keluar air belakang, kita kena tolak ke depan. Tolak ke depan, tengok. Dia keluar air kan? Macam itulah cara dia. Pada siapa yang belum tahu, inilah dia cara untuk keluarkan air wiper belakang kalau terlampau kotor lah. Okey, Assalamualaikum.